Okey, korang dengar sini. Chery Tiggo Cross Hybrid ni bukan calang-calang SUV kecil. Dalam kelas dia satu-satunya yang hybrid. Bukan mild hybrid, full hybrid. Ada dua motor elektrik yang hasilkan 204 PS dan 310 Nm. Gila power untuk SUV kecil macam ni. Penggunaan minyak pun rendah. Diorang cakap sekitar 5.4 liter per 100 km. Jadi untuk orang yang ulang-alik kerja dalam bandar, mesti best bawa kereta ni. Nak guna masa jam pun tak stres sebab dia pakai eCVT dan ada sistem macam Traffic Jam Assist. Dari segi saiz dia lebih kecil daripada Omoda 5 tapi still ada ciri-ciri macam skrin besar, Android Auto, Apple CarPlay dan ciri keselamatan lengkap termasuk Lane Keep Assist, Rear Cross Traffic Alert dan macam-macam lagi. Kalau korang tengah cari SUV kecil yang ada teknologi hybrid sebenar, bolehlah tengok-tengok model ni. Sekarang tengah buka pendaftaran minat dan kalau ikut perancangan, pelancaran dijangka akan happen in Jun dan penghantaran mula Ogos.